1 hari 1 liter air bakar lemak. Tengok sudah habis minum. Minum waktu pagi. Nanti tengok korang punya badan. Semakin bertenaga. Membantu naikkan metabolik badan. Membantu kita kurang selera nak makan. Terutamanya suka makan manis punya. So siapa yang kat sini, you rasa badan korang lemah, badan korang sakit, badan korang kurang bertenaga, lagi suka makan manis, minum manis, korang mesti kena cuba air bakar lemak ini. Cara nak bancuh senang saja. 1 botol 1 liter air. Air bakar lemak Midi Arabica Coffee. Pastikan korang beli dengan official store Simple Health sebab ada fake produk. So keluarkan 1 sachet. Tadi pagi air sudah habis 1 liter. So ini cara untuk korang yang nak bancuh. Nah, 1 liter air Lepas tu 1 sachet. Masukkan semua. Okey. Lepas tu kita tutup. Dia boleh larut tak payah air panas. Suam boleh, suhu bilik boleh. Lepas tu tengok. Dia dah slow-slow larut. Okey. Kita goncang. Kalau nak cepat, kita goncang. Okey dah. Dah boleh minum. So bila kita minum, waktu pagi selepas sarapan. So lepas sarapan, korang dah alas perut. Lebih kurang setengah jam ke 1 jam ke atas, kita start minum. Sedap, rasa dia pahit-pahit manja, bukan manis-manis punya sebab langsung tak ada tambahan gula, langsung tak ada tambahan bahan kimia dan juga pemanis. Makin minum, you makin suka. Makin minum, makin bertenaga. Makin minum, perut you makin kempis, kemas. Sebab apa? Sebab dia membantu kita bakar lemak dekat dalaman badan, membantu kita membuang dengan senang tapi bukan cirit-birit, membantu kita punya mulut tak ada asyik-asyik makan, membantu kita bertenaga, senang nak buat aktiviti harian. 1 pack ada 15 sachet, ada halal, ada cap KKM semua, jangan risau.